Jananik, awak tak perlu berpura natural dan acah savage. Semua isu awak nak tunggang, kata Ibu Puteri Balqis. Ibu kepada pelakon Puteri Balqis iaitu Nora Shikin Muhammad Aziz meluahkan rasa terkilan terhadap aktris dan pengacara Jananik berhubung satu kenyataan yang dimuat naik selebriti tersebut di aplikasi Thread. Menerusi hantaran di Instagram, Nora Shikin secara terbuka meminta Jana agar tidak mencampuri urusan mereka. Nora Shikin mendakwa pelakon bukan Puteri Lindungan Bulan itu tidak menyokong mereka secara ikhlas. Sebaiknya sikap natural yang dipamerkan itu sebenarnya mempunyai niat tersirat. Kata Ibu Puteri Balqis, nak ambil tahu boleh tapi ayat-ayat awak lebih kepada menekan kami tak pernah tunggang isu awak. Ini bukan natural, ini backhead. Saya sangat sedih dan ayat awak tidak ada ayat pemberi semangat. Dalam pada itu, Nora Shikin sempat memuji kepribadian pelakon Sweet Kismina yang disifatkan sebagai seorang yang ikhlas dan jujur. Tidak terhenti di situ, Nora Shikin mengakui sedih apabila keluarga sering dipersalahkan oleh segelintir pihak sedangkan mereka adalah mangsa. Terdahulu, Puteri Balqis menyeru nama pelakon Mia Sara Nasuha ekoran dakwaan terpalit dengan isu memburukkan keluarganya. Dakwa Akish Mia turut memburukkan ibunya secara terbuka selain meninggalkan tanda suka pada komen berunsur hinaan. Malah seorang kru produksi yang pernah bekerjasama dengan kedua-dua aktris itu mendakwa pernah mendengar perbualan antara Mia Sara dan pelakon Raikal yang menghina Puteri Balqis. Kemudian bapa tiri Balqis iaitu Faris mengakui tidak akan sesekali memaafkan Mia Sara atas fitnah terhadap isteri dan anaknya. Puteri Balqis kemudian menuntut Mia Sara untuk membuat permohonan maaf kepada ibunya atas segala hinaan yang dilemparkan selama ini. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.